Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Sains A akan membentangkan projek kumpulan berkaitan pembinaan rubrik. Saya Anis Raya Syahrim dan saya akan mulakan bahagian pengenalan. Rubrik menyediakan panduan yang jelas tentang kriteria yang akan dinilai serta tahap-tahap prestasi yang diharapkan. Ini bukan sahaja memudahkan guru memberi maklum balas yang terperinci, tetapi juga membantu murid memahami apa yang perlu diperbaiki dalam tugasan mereka. Selain itu, rubrik memudahkan proses penggradan supaya lebih adil dan telus. Murid juga boleh menggunakan rubrik untuk menilai diri sendiri sebelum menghantar tugasan sekaligus meningkatkan kefahaman mereka tentang bagaimana markah diberikan. Secara keseluruhannya, penggunaan rubrik menjadikan penilaian lebih sistematik, adil dan berkesan serta dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran murid. Seterusnya, objektif pembelajaran yang pertama adalah mengenal pasti konsep rubrik analitik dan rubrik holistik dan bagaimana ia digunakan untuk menilai komponen individu dalam suatu tugas atau pencapaian pelajar. Yang kedua, membina rubrik analitik dan holistik yang jelas dengan mempunyai kriteria yang logik dan tahap penyampaian yang terukur untuk menilai hasil kerja pelajar. Dan yang ketiga adalah menilai dan memberikan maklum balas yang konstruktif kepada pelajar berdasarkan setiap kriteria yang dinilai. Rubrik boleh dibahagikan kepada dua jenis, rubrik analitik dan juga rubrik holistik. Rubrik analitik bersifat lebih objektif dan skor hanya diberi untuk setiap kriteria yang dinilai. Biasanya digunakan untuk tugas yang memerlukan penilaian spesifik, contohnya projek sains. Berbanding dengan rubrik holistik bersifat tidak terlalu objektif dan skor hanya diberikan secara keseluruhan berdasarkan prestasi umum. Tiada pemecahan kriteria kecil dalam rubrik holistik dan biasanya digunakan untuk tugas yang memerlukan penilaian keseluruhan. Contohnya, sikap dan kreativiti. Rubrik analitik mempunyai beberapa kebaikan, antaranya ia membolehkan skrip jawapan diperiksa oleh pemeriksa yang kurang berpengalaman kerana skemanya sangat terperinci. Ia juga memberikan gambaran jelas tentang asas taburan markah dan membolehkan pemeriksaan dilakukan sekali sahaja. Namun begitu, ia memakan masa untuk memeriksa skrip jawapan murid, kurang menilai kemahiran penulisan dan pemeriksaannya boleh berbentuk negatif jika markah ditolak atas kesilapan. Manakala, rubrik holistik pula lebih cepat dinilai, boleh menilai secara keseluruhan dan boleh melibatkan lebih daripada seorang pemeriksa. Walau bagaimanapun, ia tidak memberikan maklumat terperinci, sukar diselaraskan antara pemeriksa dan kurang objektif. Pemeriksa juga mestilah berpengalaman dan menguasai bidang. Kepentingan rubrik analitik pertama adalah untuk menilai setiap aspek atau kriteria tugasan secara berasingan. Kedua, memberi maklum balas terperinci kepada pelajar. Seterusnya, membantu pelajar kenal pasti kelemahan dan kekuatan secara spesifik. Memudahkan guru menilai secara objektif dan konsisten. Dan ia sesuai untuk penilaian formatif dan tugas berstruktur seperti esei, laporan dan projek. Dan kepentingan rubrik analitik adalah untuk menyokong proses pembelajaran berfokus dan refleksi kendiri. Untuk kepentingan rubrik holistik, pertama adalah untuk menilai prestasi pelajar secara keseluruhan tanpa pecahan kriteria. Kedua, menjimatkan masa guru semasa permarkahan. Ketiga, sesuai untuk penilaian sumatif, pembentangan, penulisan reflektif dan projek kreatif. Seterusnya, ia digunakan apabila kesan keseluruhan atau impak akhir lebih penting daripada komponen individu. Dan akhir sekali, membantu pelajar memahami harapan umum terhadap tugas mereka. Contoh soalan rubrik analitik adalah seperti yang dipaparkan, di mana pelajar dikehendaki melabel gambar rajah dengan menggunakan perkataan yang telah diberikan. Contoh jawapan pelajar dan skema jawapan ditunjukkan, di mana pelajar mendapatkan 3 markah penuh apabila berjaya melabel rajah dengan jawapan yang betul. Ini adalah contoh kedua untuk soalan rubrik analitik berdasarkan DSKP Sains Tingkatan 1, Sains Sebagai Asas Kehidupan. Contoh di sini menunjukkan dua jenis sel organisma dan rajah akan diberikan untuk mengisi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Untuk rubrik analitik, pemarkahan adalah diberi secara objektif dan tepat berdasarkan kriteria yang telah diberikan. Contohnya di sini, untuk sel tumbuhan dan sel haiwan, pelajar diminta untuk memberi perbezaan bentuk. Jadi untuk setiap kata, setiap perkataan yang tepat akan diberikan 1 markah.
Seterusnya, berikut merupakan contoh soalan rubrik holistik di mana pelajar dikehendaki menjawab soalan dengan menjelaskan peranan sel sebagai unit asas kehidupan dan bandingkan struktur serta fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Berikut pula merupakan contoh jawapan pelajar yang memperoleh 4 ke 5 markah. Hal ini kerana jawapan pelajar ini jelas, teratur dan secara menyeluruh. Pelajar telah memberi penerangan yang lengkap tentang konsep sel sebagai unit asas kehidupan beserta penjelasan tentang fungsi sel dan struktur asas sel haiwan dan tumbuhan. Perbandingan antara kedua-dua jenis sel disediakan dengan baik dan tepat. Jawapan menunjukkan pemahaman yang mendalam dengan menggunakan contoh yang relevan. Seterusnya ialah cara pemakaian rubrik analitik iaitu alat penilaian yang digunakan untuk menilai hasil kerja pelajar secara terperinci berdasarkan kriteria tertentu. Cara pemakaian rubrik analitik bermula dengan mengenal pasti kriteria yang dinilai seperti kandungan, struktur, penyampaian, tata bahasa, penulisan, kreativiti dan penggunaan sumber. Setiap kriteria mempunyai skala penilaian yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar, biasanya dari 1 hingga 4 atau 5 di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan kualiti yang lebih baik. Penilai memberi markah secara berasingan untuk setiap kriteria berdasarkan prestasi pelajar. Setelah itu, markah setiap kriteria dijumlahkan untuk mendapatkan markah keseluruhan. Akhir sekali, penilai boleh memberi maklum balas terperinci bagi setiap kriteria untuk membantu pelajar mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka. Rubrik analitik ini sangat sesuai digunakan untuk soalan yang memerlukan ketepatan dan perincian seperti soalan aras rendah atau soalan terbuka yang memerlukan analisis. Bagi rubrik holistik iaitu alat penilaian yang menilai hasil kerja pelajar secara keseluruhan, penilai memberi markah berdasarkan kualiti umum atau gambaran keseluruhan kerja pelajar tanpa memecahkan kerja itu kepada kriteria yang lebih terperinci. Proses pemarkahan melibatkan pemeriksa membaca jawapan pelajar secara menyeluruh sebelum memberi markah berdasarkan pencapaian keseluruhan. Rubrik holistik ini sesuai digunakan untuk soalan berbentuk esei dan respons terbuka di mana penekanan diberi pada pandangan umum pemeriksa terhadap jawapan pelajar. Contoh soalan kedua untuk rubrik holistik berdasarkan DSKP kami. Sini menunjukkan gambar rajah sebuah sel haiwan dan terdapat 3 tempat kosong. Pelajar diminta untuk menerangkan struktur dan fungsi 3 organel utama dalam sel haiwan. Untuk skema pemakahan, biasanya akan diberikan secara keseluruhan mengikut kepada jawapan yang diberikan oleh pelajar. Contoh di sini diberikan 5 markah. Untuk markah nombor 1 paling lemah, nombor 5 adalah cemerlang. Untuk sangat lemah, contohnya pelajar langsung tidak menyatakan fungsi organel. Untuk lemah, menyatakan fungsi namun terdapat banyak kesilapan dan kekeliruan. Sederhana, menyatakan fungsi namun tidak lengkap atau kurang tepat. Untuk jawapan yang baik, menjelaskan dengan baik namun tanpa contoh aplikasi. Dan untuk jawapan yang cemerlang, menjelaskan fungsi organel dengan tepat beserta aplikasi dalam kehidupan sebenar. Kesimpulannya, penggunaan rubrik penilaian sangat membantu guru dalam mengukur dan membuat penilaian terhadap kefahaman murid. Pemarkahan holistik dan analitik juga mempunyai banyak perbezaan dari segi skema pembelajaran dan bentuk soalan. Namun, kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Akhirnya, proses penggunaan rubrik ini bukan sahaja membantu para penilai tetapi juga memberi peluang kepada murid memahami dengan lebih mendalam apa yang sepatutnya mereka kuasai. Sekian pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih.